Okay, Assalamualaikum guys. So, hari ni aku plan untuk pasang phone holder kat motor aku. So phone motor holder ni daripada Motor Wolf, and dia also ada untuk wireless charge. So nanti aku pasang wiring. So ni ada dia punya parts-parts dia punya pemegang. Nanti kita nak kena pasang. Ini ada aksesori lain. Kalau ini untuk lekat pada handlebar. Ini ada dia punya ball joint. Ini also ada kat sini. Kalau yang jenis motovlogger ke apa, boleh letak kamera, action camera kat sini. Ada dia punya connection. Dan ini dia punya special nut yang dia pakai untuk prevent theft, prevent kecurian. So kalau tak ada dia punya special lock ni, dia akan just pusing macam biasa je. So kena ada ni baru boleh lah melekatkan dia. So untuk motor ni aku plan untuk pasang dia dekat fork stem. So ni ada dia punya fork stem punya connection. So first kita akan pasang ni dulu lah. So dalam aksesori dia ni ada dua size ikut pada size fork stem masing-masing. So untuk motor aku dia akan pakai yang besar ni, and dia also ada juga bagi extra dia punya getah ni in case hilang ke ataupun putus lah. Alright, so first ini dia punya barang, and sambungan dia simple je. So kita masukkan dulu nut yang panjang ni dekat atas ni, dan kita masukkan dia dekat sini. Lepas tu yang ni kita letak kat bawah, so that bila dia pusing nanti, so, kita tunjuk contoh macam mana cara dia lekatkan dia. So bila dia start, kita start ketatkan dia. So yang bawah tu akan mungkin naik ke atas, dan sampai satu tahap yang ini dia akan mengembang, akan jadi ketat dekat ruangan fork stem tu. Okey, sekarang kita longgarkan balik untuk pasang. Okey, so kita akan pasang dekat sini. So kerana ni motor ni ada dia punya plastik cap, kita kena buka dia dulu. Letak ni sekejap. Kita ada dia punya plier ni untuk buka. Congkel sikit. Okey, simple. So sekarang kita boleh masukkan dia punya holder ni. Dan kita perlu sikit sekarang ni longgar. Kita akan ketatkan dia. Semakin kita ketatkan, okey, sekarang dah dia dah melekat dekat sini, kat fork stem ni takkan berat. Okey, okey, itu untuk dia punya joint. So sekarang dia punya phone holder. So ini dia punya main phone holder. So ini dia punya joint. So joint ni kita nak kena sambungkan dia. So kat sini ada, kita kena sambungkan dulu spring. Tak spring ni kat sini. Ni kita tutup dia. So dua-dua side motor sama, spring dah masuk. Sekarang kita masukkan pula dia punya nut penyambung dia kat sini. Kita letak washer sini. And then dia punya end nut dia lah. Di sini macam cakap tadi, kalau kita pusing macam ni je lah, memang dia akan pusing macam tu je, dia takkan ketat. So nak kena ada benda ni baru boleh kita ketatkan. So dia punya joint ni kita ambil dua ni, letak
sini dulu. So yang ini kita akan masukkan di sini dulu dan sambungkan dengan kita punya phone holder. Okey, so sekarang kita kena letakkan. Okey, sekarang kita dah letakkan. Okey, dia dah tegak, dia ketat. So kita boleh nak gerakkan dia ikut macam mana kita nak adjust kita punya phone holder. So dia boleh gerak kita punya kanan. So dia punya cara adalah kasi dia ke tepi sikit dan kita tarik ke atas, so that ada ruang sikit lah. So okay, kita dah confirm punya position. Kita boleh ketatkan habis supaya dia firm dekat situ, dia takkan bergerak lagi. Okay, tak gerak. And also lupa nak mention ya, dia punya ni ada, phone holder ni ada damper. So dia akan kurangkan kerosakan atau melakkan kerosakan dekat phone masing-masing, akibatkan gegaran. So dia dah siap untuk phone holder punya side. So sekarang ni kita nak kena buat sambungan wire untuk dia punya wireless charging. So wireless charging ni kita akan kena sambung dekat. So ini kita alihkan dulu. Kita buka kita punya seat. Mana dia punya? Kena buat sambungan ke battery. So kita buka seat, kita boleh nampak bateri dekat situ. So kita kena sambung, buat connection. Kita kena buat connection dekat bateri, positif dengan negatif terminal. Okey. So sekarang kita punya mission adalah untuk tarik wire ni daripada depan sampai ke compartment ni, and kita perlu untuk buka cover set ni sikit supaya kita boleh mudah untuk buat kerja. Kita tegakkan handle dulu supaya kita ada ruang untuk
Okay, sekarang aku dah sambung connection dia, negatif ke negatif ke bateri, positif ke positif. So sekarang kita test dulu. Sekarang phone kita dah letak dekat sini, bawah ni ada switch. So let's try. Okay, sekarang dia charging. So kalau aku off balik switch dia, dia tak charging dah. So okay, benda ni function. So sekarang kita akan kemas-kemaskan balik wire dia, pasang balik fairing. Okay. Okay guys, fairing pun kita dah siap pasang. Sekali lagi kita boleh test dia punya charger. Sekarang dah connect to battery, turn on switch. Sekarang dia tak charging. Turn on switch. And yes, sekarang dia dah charging. Okay.
So itu saja pemasangan phone holder dengan wireless charger untuk motor ZX 4RR. Sekarang kita dah siap, tinggal nak kemas. Itu sajalah. Okay, thank you everyone for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum.